Okey guys, sekarang kita masuk pula dekat dalam ruang kabin Alphard ni. Macam kau tengok memang sangat-sangat mewah lah dia punya kemasan ni. Kemasan untuk kerusi ni korang boleh pilih sama ada warna beige ni ataupun warna hitam. Dan ini adalah setting 6 seat, 6 tempat duduk, iaitu 2 dekat belakang, 2 captain seat dekat sini dan 2 dekat depan lah macam biasa. Okey, kalau kita tengok dekat depan ni, dia punya skrin ni adalah bersaiz 14 inci yang korang boleh sambung dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Lepas tu yang untuk MID tu, mati info display tu bersaiz 12.3 inci. Dekat tengah ni tak ada apa sangat. Just very simple, ada dua cup holder, lepas tu tombol gear, lepas tu eco mode pun sama. Itu je lah. Lepas tu ada button untuk hold dan electric parking brake. Itu je. Lepas tu kat sini pun dia ada bagi satu skrin untuk penumpang belakang. Kat sini korang boleh kawal macam-macam, contohnya macam untuk roof shade lah, whatever semua, untuk buka pintu, tutup pintu. Lepas tu untuk aircon pun ada dekat sini. Dan dia punya roof shade ni, dia ada bagi pada dua, dekat sini satu dan dekat sini pun satu. Ini tutup dan sana bukanya kalau macam ni lah. Dia tak panjang sangat lah, cuma dekat sini je, tak sampai pun ke belakang. Okey. So, satu lagi dia pun ditawarkan dengan 64 pilihan warna untuk warna dalam kabin ni, lampu dia. So, korang boleh pilih lah masa nak drive tu.